Pernah makan tak ikan celup tepung Terengganu? Bahan-bahan dia memang tak banyak pun, just kena ada tepung beras, tepung jagung dan letak je separuh sudu Ajinomoto dan 1 sudu garam. Kita gaul je sebati dan masukkan kuning telur. Tips penting untuk adunan tepung yang rangup ialah air sejuk tanpa ais, cuka masakan dengan air kapur. Tekstur adunan ni tak boleh terlalu cair ataupun terlalu pekat. Sekarang kita boleh salut ikan dalam adunan tepung. By the way, boleh tambah kunyit serbuk untuk bagi adunan ni warna kekuningan sikit. Kita kena titiskan dulu adunan dalam minyak yang panas, lepas tu baru masukkan ikan. Ulang teknik yang sama supaya badan ikan tu nanti dia berkerak elok je. Dan boleh titiskan ekstra adunan tepung atas badan ikan ni supaya ekstra kerak dan crunchy macam ni. Bila dah keperangan, boleh angkat. Lagi fresh ikan tu memang lagi sedap lah. Kalau ada cuka kepok tu, memang sesuai sangat lah makan dengan ikan celup tepung ni. Korang jangan lupa try, okay?